dikenali. Oh yeah, yeah. Tekan play, rasa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat kembali ke podcast Oh Ya Girl. Selamat hari Isnin semua. Apa khabar Ustaz Khairul Anwar dan Tuan Feroz? Alhamdulillah. Ya, baik Cik Feroz. Alhamdulillah. Korang tak match energy ya. Baik, alhamdulillah. Ya mak. Nampak ke man? Dia ketawa unik lah. Betul. Bidik tipu ya. Paksa kena. Sama kita dah lama tak kembali di episod Deadly Sins dan sekarang kita berada di episod nombor 17. Kalau korang yang maybe baru saja dengar Deadly Sins, ini adalah dosa-dosa yang terbesar. So mulai daripada dosa nombor 1, sekarang kita dah ke dosa yang ke-17. Tapi kalau korang ingin merenovasikan rumah anda, boleh saja hubungi Tuan Feroz dan teman-temannya di mana Ustaz? Di 8955-8801. Dan ikuti Instagram, TikTok mereka untuk nanti akan ada satu pemberitahuan yang menarik. Jadi apa Instagram mereka? maf.studios.sg. Kita teruskan dengan Deadly Sins. Okey. Cik Feroz saya nak tanya dulu. Start terus tanya. Terus tanyalah, mana boleh kasih can. Okay. Pernah rasa benar tak dalam kehidupan? Semestinya lah. Semestinya mesti ada. Pernah rasa benar Pernah rasa lebih benar dalam kehidupan? Ada. Jadi apa beza rasa benar dengan rasa lebih benar? Bagi pengetahuan awak lah. Okay. Dengan pengetahuan yang sangat cetek. Apa awak ketawa? Okay, so perbezaan yang apa yang saya boleh fikirkan lah, out of my head kan. Rasa benar tu kira macam we know we are right. Tapi kalau rasa sangat benar tu Lebih benar maknanya kita rasa kita sahaja yang benar. Kira orang lain apa-apa kita tak without due consideration of other people's opinion atau pendapat orang lain, kita rasa kita je yang betul lah. Maka itulah topik kita pada hari ini, adalah merasa lebih benar itu suatu dosa yang besar. Lebih benar ini bersumber daripada bapa kesombongan. Kira macam riak Ustaz. Dia bukan hanya riak, but riak part of it. Dia larger topik, which is pride actually. So ini yang disebutkan dalam kitab Imam Az-Zahabi dalam 70 dosa-dosa besar. Yang ke-17 ni adalah pride. Dan bezanya merasa benar tu you have to. Pasal kalau tak rasa benar, macam mana you nak yakin dengan amalan you? You nak yakin Rasulullah SAW ajar kita kan untuk apa? Sembahlah Allah hatta ya'tiyakal yakin. Sampailah datang kepada kamu keyakinan yang mantap. So keyakinan ini perlu you rasa benda ni benar, barulah betul. Sedangkan sifat pertama sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah As-Siddiq. As-Siddiq itu yang membenarkan. So benar has to be part of the process. But to feel you superior, you lebih benar dalam bab yang lain, itu membawa kepada kesombongan. Dan kesombongan inilah yang mencakupi actually a few aspects. So kalau dalam kitab Kabair dia katakan pride ni include apa? Dia include boasting, conceitedness, haughtiness and vanity. So maksudnya kalau kita faham, dia termasuk riak, termasuk sum'ah, termasuk ujub, termasuk takabur. So pernah dengar tak ayat-ayat ini? Ujub, takabur as in quite common. Okay, ujub tu apa? Okay, Cik Jufri, ujub tu apa? Ujub kena lupa diri lah. Rasa diri tu macam perfect lah. Okay, close, tapi dia bukan lupa diri. Dia ujub tu dia kagum dengan diri dia. Dia impress dengan diri dia, tapi dia tak beritahu orang. Dalam hati dia yang komen, aku lebih hebat. Aku macam misal kata Cik Jufri dengan ada pempengaruh lain, pempengaruh lain letaklah nama. Kau going there again. Aku tak lah. Aku kasih example. Okay. Might not be true. Cannot be me what. Okay lah. Depan-depan apa? Okay. Yang itu je tak depan.
Okay. Okay. Sorry. Contoh Cik Jufri dengan pempengaruh lain ni. Jadi Cik Jufri kan sama-sama buat konten kan. Lepas tu Cik Jufri rasa macam depan tapi tak cakap apa-apa je. Congratulations. Tapi dalam hati macam aku lebih baik lah dari dia. Atau contoh saya dengan ada ustaz lain kan. Dia selalu gitu. Almarhum Ustaz Syed Abdul Jufri cakap your comparison will be in the field that you do. So saya kalau dengan pempengaruh saya macam okay lah dia kerja dia kan. Nothing to feel. Tapi kalau dengan asatiza it will be a natural perasaan nanti akan dibisik dalam hati. Competitiveness Competitiveness yang salah. Nanti dia akan cakap macam aku buat ni lebih baik lah daripada dia, aku lebih berilmu daripada dia, aku lebih beramal daripada dia. Awak pun sama. Nanti ni company renovation ni ada kurang sikit lah. Tapi awak tak cakap. Ni semua not said. It is not expressed by verbal words. Dia dalam hati and you rasa, tapi depan you normal. You maintain. Hipokrit sikit lah. Hipokrit sikit lah. Okay boleh. Tapi the more of you rasa you lebih hebat daripada dia, tapi you tak menjatuhkan dia lah. You just rasa you better than dia. Okay, then the next part is tadi tu riak. Riak tu datang pada perkataan ra'a. Ra'a ni mana you nak orang pandang. So ada dua benda. Satu you nak orang pandang, you nak orang puji you. The second one you tak nak orang kutuk you. Pun riak juga. Okay. So you buat satu benda pasal you tak nak orang kutuk you, tak nak alah Jufri ni pun pecah. You tak nak orang cakap gitu. Macam aku pergi sembahyang sekarang. Kalau aku tak sembahyang tu orang kata aku apa saya tak sembahyang. Macam gitu. Tu riak Tu riak. Pasal you nak pandangan orang. Nak orang look at you bagus lah. So riak bukan hanya tunjuk kebaikan. Riak tu buat sesuatu biar orang tak kata you jahat. Faham tak? Maknanya you buat bukan kerana Allah, you buat kerana nama. Okay. So tu riak tu dari ro'a. Tu benda yang boleh, dia penyakit hati tapi dia ada manifestation kat luar. Ujub tu dia penyakit hati tapi dia dalaman, inner side of you. So tu perbezaan dia. Then there's another one, nama dia sum'ah. Sum'ah ni datang pada perkataan bahasa Arab untuk menunjukkan nama atau nak nama tu didengari, dikenali. So for example, dalam satu perguruan, misal kata orang tersebut dah lama berbuat kebaikan. Datang orang baru. Contohlah Cik Jufri belajar kat mana dulu that time? Mana? Kau suka jadi aku Tak lah. Tak ada. Ni betul example. Dulu kau belajar kat mana? Belajar kat Pergas. Dulu belajar kat Pergas. Dia orang baru apa? Contoh ada orang lama kat dalam. Sekali nampak Cik Jufri ni baru lah sekali, tapi orang semua go to Cik Jufri. Cik Jufri boleh buat gini, boleh buat gitu tak? Yang orang ni dia rasa tak happy. Dia kata asal Cik Jufri yang dapat ke depan? Asal Cik Jufri yang diberikan tempat? Dia tak nak orang lain outshine pasal dia nak nama tu. Tu sum'ah. Tu pun nama sombong. Itu usually banyak kat work places. Macam matikan orang lah gitu. In a sense lah. Yang seniority lah. Yang seniors akan rasa macam asal yang junior ni masuk jadi dia dapat position ni. Betul. And dia ada niat tu sebenarnya dia nak nama dia yang kedepankan, tapi dia tak dapat. So dia rasa sombong lah. Sombong dengan apa? Sombong dengan pengalaman. Macam I'm longer than you what? Ini yang iblis rasa. Tapi pengalaman kan akan mendewasakan. Malahan pengalaman ini dia tak mendewasakan dia. Dia membudakkan rohani dia. Betul. Jadi ini yang iblis dulu. Kata Al-Imam At-Tabari dalam Tarikh At-Tabari, dia kata iblis ataupun syaitan ini dia pernah berzikir 18,000 kat syurga. 18,000 tahun kat syurga. So that long period, tiba-tiba datang Allah ciptakan Nabi Adam. You rasa apa? Dia tengok macam ya Allah, I'm supposed to be chosen as the khalifah. Tapi ni kau yang baru jadi ni, kau jadikan belum hidup lagi pun. Aku dah buat macam-macam untuk kau ya Allah. So iblis nak recognition. Two problem. One thing that recognition can be equivalent to sum'ah juga. So dah nampak tak? Sombong ni dah ada 3. Apa tadi? Ujub. Okay. Takabur. Belum cakap takabur. Satu je aku ingat. Sum'ah. Okay. Ujub, sum'ah dengan tadi yang awak kata ini riak pun then now masuk takabur. Excuse me. So takabur ini dia membesar-besarkan diri dia.
So nampak dia spectrum of sombong yang semuanya hina di sisi Allah SWT, penyakit-penyakit kolbu. Takabur ni pula dia membesarkan diri dia, membesarkan harta dia, bahkan anak dia, bahkan keluarga dia, bahkan anyone dengan dia, bahkan guru dia pun dia boleh takabur dengan. Faham tak? Maksudnya macam contoh saya dengan awak lah. Awak nak tahu kan, anak saya, oh dia Masya Allah, dia gini gerbak-gerbuk. Faham tak? Habis Cik Jufri pula jumpa dengan awak. Tak ada, guru saya ni memang gerobak. Dia takabur dengan guru dia. Awak pula datang kepada orang lain. Actually kan, saya punya company punya fund, kita boleh tahan lagi 6 tahun. Itu semua takabur. Sama macam kadang this takabur thing is always expressed right now in social media. How? Macam humble bragging ke? Yes. Another part of humble bragging, atau bukan humble bragging, more of takabur as a whole. Nanti dia cakap kat dalam, Alhamdulillah, my child has attained this. My child has achieved this. And dia kedepankan, terus dia membuat perkara begitu. Dia membesar-besarkan anak dia kalau baca boleh rosakkan anak dia punya pembangunan. So anak dia akan tengok, bapa aku membesarkan aku, so why? Dia akan feel entitled, dia akan feel privilege. So in order to avoid that, maksudnya apa? Rahsiakanlah. Jangan semua kedepankan. Melainkan you tengah jadikan orang lain sebagai inspiration. Contoh, saya nampak anak Cik Jufri bagus. Alhamdulillah, lihat ni sebagai contoh. Biar orang lain, jangan you. Bila you pula receive, aku forward kat kau lah. apa? Forward kat kau. Suruh komen Ustaz nanti sharekan Alhamdulillah. Tu dah ada niat lah, tak boleh lah. The system. tu kira you can be. Kena paksa. Kau kena paksa. Tak nak. Bila kau tanya ni, dia post gambar tu Juf punya anak buat apa? Tak ada, dia suruh tak nak takabur. Dia suruh pasal dia tak nak takabur, tapi dia dah takabur. Kan, so be careful about sharing your own achievement, your own kelebihan, your own keindahan. Be wary. Jangan cakap pasal diri kamu selalu. Jangan jadikan kamu ni sebagai example of kebaikan ataupun role model. Don't have to tell people you are a role model to others. Just be yourself. Jadi hamba Allah. Kalau orang ambil you sebagai role model tu yang diajar Nabi SAW, suruh doa, ya Allah, mudah-mudahan apa yang orang ni cakap kepadaku ni jadi doa, dan ya Allah, tutuplah segala kebaikan atau segala keaiban aku yang orang lain tak nampak. That's what you say. You don't like macam sekarang Cik Feroz ada berapa anak? 3 Alhamdulillah. 3. Contoh, 2 masuk universiti, 1 masih dalam NS. Alhamdulillah, atas usaha dan berkat anak-anak saya, mereka telah mencapai satu kejayaan di Menara Gading. Don't do that. Biar itu jadi keindahan yang you syukur pada Allah. Tapi you can do that to others. But of course, ini cara yang guru saya pesan untuk jaga hati. Ada juga yang kata tak apa, ni jadikan inspiration untuk orang luar. I remember one of the my friend lah, Jufri punya kawan juga, I think you pun kenal lah, Al-Fadhil Ustaz Tamliha lah. So dulu pernah satu kali kat Surat Khabar ni tau, diorang post pasal Ustaz Tamliha. Diorang cakap dengan Ustaz Tamliha ni keluarga Quran, Ahlul Quran. Tapi bukan dia cakap diri dia, orang lain cakap. Dia bilang saya, actually aku takut sih. That's supposed to be every single one of us rasa bila orang lain puji you. Bila orang lain macam, nanti satu kali dia kedepankan Cik Jufri, Alhamdulillah Cik Jufri macam recently kan, tapi tu pasal dia interview, tapi deep down dia nak kena rasa gini, nak kena rasa takut. Cik Jufri bersama isteri dengan 4 orang anak, bapa yang berjaya, dan dia have to do that pasal tanggungjawab. Tapi dalam hati dia kena bilang, ya Allah, maafkan aku ya Allah, aku takut benda-benda ni semua. It's supposed to be like that. Kalau tak, nanti you terus terawang-awangan dengan keindahan, as though you do the best of example. No, don't do that. Ni bahaya. Dan saya doa kepada Allah pun, andai satu masa, baik saya, baik Cik Jufri ke awak ke, satu hari diberi penghargaan ataupun diberi nama ke depan ke dalam berbagai rupa, termasuk para pendengar, always istighfar balik, minta ampun pada Allah. Sebab kita tak tahu nanti terselit-selit. Ini benda dosa pride ni berapa banyak punya spektrum. You tak kena yang ujub, nanti you kena takabur. You tak kena takabur, nanti you kena sum'ah. Ya, so itu antaranya lah. Even riak pun macam saya tak tahulah, to be honest, yang setakat kita tak nak pergi, kira tak nak dikutuk, kita buat sesuatu pun tu fall under riak. Sebab commonly orang cakap riak, ya aku ada kereta ni, aku ada ni, aku ada tu. So orang ingat itu je riak. Tapi fearing
people's criticism itself also consider riak tu macam Yelah macam kan you nak pergi solat. Kali ada orang datang pada you, Cik Feroz, you pergi solat sih, dah jadi baik sih. You tak nak orang kata you gitu, habis you tak pergi solat. Tu riak lah. Pasal masih lagi, okay, ringkasnya, riak adalah meminta atau masih menghadap kepada pandangan orang lain. Tak kira buruk atau baik. Tu riak. And I think this one, to be honest, Ustaz, kalau saya berkongsi, Boleh please. it's like a norm in the society. Because when you post something online, because it's a social media era, so when you post something, you want people to perceive good of you. Yeah, sorry, ketawa. Sorry, saya cakap salah. Tak, comel. Social media. Okay, maafkan saya. Sambung. So dari situ macam orang berjaga-jaga to make sure that kita tak dikutuk, kita tak di-viralkan ke apa ke. So macam very careful in doing things. And even I think the most common one, kita memang suka post pasal apa kita punya achievement. Betul. Then macam apa kita punya keluarga punya achievement. Milestone lah. Milestone. Saya pun honestly guilty of it. Dululah bila mula-mula macam saya ingat nak just keep a record. Kira macam boleh Yalah, look back kan. Diary. Tapi yalah. Okay, what's a diary and what's a public post? Correct. Kan itu yang jadi satu nanti awak bila fikir Public kalau diary. Correct. orang semua baca kan, unless awak simpan tu macam archive kan. Jadi tak ada orang lain nampak, awak dan keluarga je nampak. And to be honest, saya pun surprised why I stop to be active in my own personal social media is because bila saya dah post macam dulu saya waktu kerja lama saya banyak travel lah. Okay, so dan saya tersempat orang kat luar. Okay. Tersempat orang. Kawan saya, kawan lama lah. Tak pernah, dah lama tak jumpa, dah lama tak communicate. Lepas tu kawan yang okay, tak. Tak jadi. Sun. Kita tahu. Sambung. Tak cakap apa. Sun aja. Sun, matahari. Okay. So dia tanya, kau masih travel lagi? Macam mana kau tahu aku travel As in we've not talked for some time. How you know that I'm travelling? Aku nampak kat social media. So walaupun saya tak communicate dengan dia, kita tak berinteraksi, tapi orang macam tengok kat Feroz kena buat ni, kena buat ni, that kind of thing. Dia ada good and bad dia actually. Dia ada good and bad because with that power of that, even though you do not connect with your friends as frequent, kau kind of know macam dia actually tengah sini, dia macam ni. Dia tak dekat Singapore sekarang. Okay, masya-Allah. If you see dalam pandangan yang baik lah kan, you see on the positive aspect macam alhamdulillah dia sekarang anak dia dah ramai, dah besar-besar semua anak dia, kau dah keep up. I think dia ada macam dia double edged sword jugalah kan. Betul tak Ustaz? How we wish that the whole world is macam gitulah. Tapi selalu orang yang cakap masya-Allah gini. Jangan percaya. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Usually lah, but as you yang post tu memang betul. Guru saya pun yang nak murid Kiai Kasim pun bilang I tapi dia different. Dia kata I only accept and only terima following yang dia kenal. Tapi of course lah, macam for the case of pempengaruh Encik Jufri, macam mana dia nak accept siapa yang dia nak. Dia punya tu is for public domain kan. Orang tengok, orang ramai kan. So yelah, untuk jaga dia punya sanity, dia kena berjaga-jaga lah. Alhamdulillah lah, so far nampak berjaga-jaga. Semoga Allah teruskan. Aku pernah macam post certain things, pasal aku macam takut sendiri tau. Macam mak nanti macam mana aku delete. Nanti aku akan tanya bini aku. Aku cakap I think I shouldn't share about this. I think this is a bit too much on the family. Aku delete. Itu perlu ada ni. Kalau mudah-mudahan para pendengar luas sangat dengar ni pengalaman Cik Jufri. Kalau Cik Jufri yang pempengaruh ni ada banyak orang boleh fikir gitu, lebih-lebih lagi lah kita kena fikir jugalah. Tapi ada orang kata, Ustaz, tapi tak ada orang tengok saya apa. Do not be deceived by that. Betul. Kan? Apa pengalaman awak? Ya, macam saya cakap tadi, saya ingat tak ada orang yang akan tengok saya punya ni. Saya is for personal, sebab saya punya profile pun private. Saya punya personal ni is private. So saya ingat, okay lah, ni members yang dulu-dulu yang accept, okay lah, diorang pun tak kuasa saya bukan influencer pun. So saya ingat tak ada orang tengok. Tapi bila kat luar, kau sekarang gini kau buat gini Dia ibarat macam ada this post yang people say nobody watch my story. Kau cakap nobody watch my story kan. Lepas tu yang tengok story aku ada 50 orang je. Lepas tu bila tu dia buat AI gambaran of 50 orang tengah tengok kau. Ramai tau. Kalau kau put in physical,
Ui. 50 orang, lepas tu ada kata 100 orang, 1000 orang, lepas tu dia taruh gambar AI tu. Then from there you can see gambar kan actually ramai. And of course lah, tak semua orang akan paling baik. Kadang-kadang orang yang paling closest yang akan paling dengki lah. Itu yang kadang seram sikit. Okay, sekejap sabar Ustaz. Aku just now apa? Ada 4 kan. So takabur, sum'ah, riak dengan ujub. So ujub is thinking kau perfect lah. Kan kau think highly of yourself. Ujub tu daripada Melayu punya word juga, takjub. Takjub dengan diri sendiri. So thinking highly of yourself lah. Impress kan? Impress Impress with yourself. Impress. Okay, then after that riak is fear orang judge. Okay, sabar. Dia kalau think high of diri dia, tapi dia rasa benda tu kepada Allah tu, okay. Macam dia rasa, ya Allah, aku Alhamdulillah kau berikan ni semua. Tapi dia manage tu patah balik. Okay, ini dia pun boleh impress, boleh ya Allah kau kasih aku ni faham tak? Dia rasa chosen, tu problem. Dia rasa macam I am chosen Allah pilih aku gini. Jadi dia macam makin. Jadi dia buat benda, bagi dia tak salah, bagi dia betul apa. Aku dianugerahkan Allah apa. Itu tak boleh. Okay. Ria is fear orang judge, orang yang perception. Betul, orang punya perception. Okay, sum'ah apa? Sum'ah tu inginkan reputation, recognition, nama. Oh, okay. Then takabur is proud of your own achievement. Betul. Membesarkan diri. Apa membesarkan diri English? Membesarkan diri. Macam makan banyak-banyak membesarkan diri. So macam itu yang relate to Ustaz punya question, the first one whereby you think that you are very right lah. Is it? Boleh. Tapi dia more of macam okay, kau ada achievement. Tapi kalau kau tak cakap, dia jadi gitu je. So kau akan besar-besarkan whatever you have. Macam Jack diri sendiri lah. Tu. Macam kau bawa motor cantik, nampak motor aku warna kuning. Lu tahu apa gua macam mana? Tu dia. Apa yang tak payah cakap apa. Lu tahu apa gua? Tu besarkan diri lah. Atau besarkan keluarga. Orang suruh cakap engkau ada. Okay, that's dangerous Ni semua masuk dalam pride. Okay, sombong. Sekarang bila dah ada, let's say lah kita dah of course kita mesti ada terjatuh dalam satu ni kan. Kita sebagai manusia kan. Betul. Macam mana kita nak recover benda tu? Sebelum kita recover, mari kita dengarkan produk talk daripada betul. Kita tanya si Tuan Firuz ada soalan untuk kita. Ada soalan hari ni produk talk lain Nadi saya nak reverse sikit lah. Kira selalu Ustaz dan Juf tanya saya soalan pasal ni kan. So tapi saya nak reverse the question. Saya nak tanya pada Ustaz dan Tuan Juf, what makes a home beautiful? Silakan Ustaz Khairul. Kau kasih aku Kau cakap lu, aku terkejut. Apalah, aku dari tadi dah cakap. What makes a beautiful home Apa sih? Wow, what makes a beautiful home? I think this is very subjective. Pada different pandangan. Pada aku, rumah yang indah adalah rumah yang dipenuhkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Nampak? Masya Allah. Apa yang kau nampak? Ini tadi tu. Ini kita baru sebut. Ini apa? Ini batu. Ini sum'ah. Sum'ah boleh, takabur boleh. Betul. Banyak. Wujud pun boleh. Astaghfirullahaladzim. Betul. Nampak satu word je. Betul. Saja nak tunjuk example untuk korang. Korang mana tahu? Lagi. Dua kali. Astaghfirullahaladzim. Okay. Rumah yang apa, beautiful home kan. To me actually tak banyak. Aku punya tu idea of rumah, asalkan dia cukup je. Cukup bersih, dah okay lah. I'm very quite minimalist lah. Aku tak ada macam nak macam fancy-fancy. Ada orang suka macam very detail rumah ni semua. Pada aku asalkan everything is practical. Aku very practical. Practical is already beautiful lah. Tak payah macam nak all out sangat. Sebab nanti invest tu banyak sangat kat rumah pun, nanti at the end of the day tu rumah nak pindah. Aku lah. Betul lah. Dia nak pindah juga rumah abadi apa. Betul apa? Bukan kita semua. Sampai bila? So apa nak renovation cantik-cantik? Tak payah. Tak adalah. Saya gurau. Silakan Ustaz. Okay, saya rumah yang beautiful tu, bila balik tak ada pening-pening kepala lah. Kira sama ada design dia ke, ataupun kadang kalau terlalu luxurious pun saya seram juga. Kan macam tengok macam aku nak kena jawab satu-satu. Balik macam royalty lah kira. Emas, sudut dapur semua emas. Ini in fact kan ada
Ada larangan kan. Siapa yang pakai emas dalam cartridge dia, takut-takut kat akhirat dia tak pakai. So every single thing tu akan jadi persoalan. Jadi biar yang saya balik tu tengok tak memeningkan untuk keadaan nanti. And provided juga kat dalam orang-orang yang kat dalam lah. Kalau diorang cakap apa, a happy wife is a happy life kan. Masa yang sama juga bukan hanya wife tu happy, anak tu kira alhamdulillah, mak semua okey. Kalau tak ada problem, kira bukan tak ada problem, mesti akan ada problem. Cuma kita tu tenang bersama. Itu makes a house beautiful to me lah. To you? Okay, for me personally, When people engage me. My house is more happy when my clients come to me. betul tak lah. Amin. Amin. Okay, so untuk saya personally, kenapa saya tanya soalan ni? Sebab memang perspektif orang berbeza. Okay. Even for clients kita kadang-kadang pose this question to them dan cakap, saya nak rumah, saya nak TV ni tempat, kira living room nak kena very cozy. Oh. So dia berbeza-beza. Ada macam recently klien kita cakap, saya nak bilik ni macam hotel sikit. So itu pada orang Macam mana bilik macam hotel tu? Tak tahu kira juga. macam hotel punya Ada room access service lah. Kira macam you tengok dekat hotel ada macam backdrop kan. Oh. Ada kind of style lah. Awak boleh buat InsyaAllah boleh. Boleh. Cakap hotel mana? 81? Fragrance? Saya nak ni Double Tree by Hilton. Double tree ada? Double tree. Ada. Double Tree by Hilton punya group lah. Hilton punya Masya group. Allah. Saya tak orang yang atas ni saya tak tahu. Saya pun nak Royal Scots. Kita semua nak. Tapi duit tak ada. Masya Allah. Beautiful home memang actually I think tak semua orang nak yang sama lah. Betul. Tapi masalah dia bila suami isteri tak nak yang sama lah. Oh. So macam gini tu macam mana? Kalau suami nak yang simple, isteri nak yang hotel. Macam mana tu awak akan settle? Macam mana awak akan settle? Selalunya kita tengok siapa yang pay master lah. In a sense, kira kita bukan nak kata bias, tapi kita nak kena Okay, suami pay master? Kalau suami pay master dan kita kasihan, kita bukan macam mana, this is a delicate situation honestly. So because macam saya cakap happy wife happy life. Tapi in that sense, kalau wife happy, husband koyak pun parah jugalah. Betul apa? So kita nak kena balance and kita maybe suggest alternative. Dalam cerita ni kau ingat tak? Kan ada orang selalu tanya, okay, kalau kau pernah buat this interview juga Betul. apa? Kau nak laki kau handsome tapi tak kaya, ataupun laki kau kaya tapi ugly Tak tahu, aku tak pernah fikir lah. Bukan, okay, maybe Aku bukan mana pernah hukum orang whether ugly tak? Okay, dah masuk tadi kan. Tadi Aku cakap kenyataan. Aku tak pernah. Tak pernah. Ni okey sikit suara dia. Tadi suara intonation dia. Nada dia ada. Nada dia tadi ada masuk sikit. Nada dering. Okay. Apa dia? Would you have not a good looking husband but rich, or not rich husband tapi handsome? Handsome and layan you dengan baik lah. Itu good. Should have a good interview. Aku can do that lah. Aku in question was before, bukan. Aku tanya orang apa what makes a man what makes a man interesting something like that lah. Okay. Itu the first. Whether nanti orang kata duit, ada orang kata looks, ada orang kata different. That was the question. Kan. So macam perkara ni kira isteri dia, okay, tak apalah, kau bayar, jalan lah. Tapi tu aku nampak ada satu tu macam, buat apa handsome kalau aku tak makan? Oh, ada lah. Ada, tapi pun okay lah. Ni masing-masing pilihan. Ada cakap apa handsome tapi tak ada duit. Kan. Habis kalau macam Bob T20 macam mana? Tak nak, jangan. Itu ya Allah, moga-moga kami semua diberi hidayah. Tapi aku honestly feel dia just Rich bait lah ni. rich bait. Aku rasa Marketing dia marketing. Aku rasa dia purposely say, because Dia buat apa tu pasal kita host dia was laughing at him. So that means The plan, aku rasa this is macam it's just a rich bait. Dia just nak sell nama dia, because now he was the talk of the town apa? Because of that. Semua orang buat Because content pasal dia. yalah, pasal badan dia plus size. Habis dia kata orang-orang yang gym semua tak ada duit. Cik basah. Kan. So he's just cucuk. Aku tak surprise after this he's gonna sell something or what. Habis semua macam banyak podcast terus jump on the Right on it bandwagon lah, kan. of course. Habis nama dia makin, siapa, aku pun tak tahu apa tu T20 B40 ni. Top 20%, below 40%. Kekayaan. Kira the top 20% of the country punya. Budak GDP, B40 budak-budak flat lah kira. Budak flat.
Kita kira kepahaman B40 saya. lah. Singapura tak ada B40 atau T20. Pasal kita mostly HDB. Oh. Diorang Singapore. budak flat kira kan macam rumah sewa pada diorang lah. Oh tu jadi gitu. Tapi tu ya. B40 more of rakyat Mahrin lah kan. Wallahualam. Saya pun tak berapa pasti lah. Okay, fair. Okay, so if you want to make your house beautiful, Yes. please contact MAF Studios at Yeah. At where? At their phone number 8955-8801. and please follow their Instagram and TikTok at maf.studios.sg. Tapi before Layu that- Lari lah Before kita. that, before ni kita sambung balik. This question yang saya tanya Ustaz ni, Okay. saya pun nak tanya para pendengar juga. Okay, siap. Okay. To them, what makes a home Beautiful. Okay, the reason why, insyaAllah kita akan adakan giveaway dan the top like comment akan dapat sesuatu. Sesuatu tu ialah nanti next episode kita bilang. Betul. Dia punya suspend ke tak? Tapi nak like kat mana tu? Boleh explain detail dia. Mungkin kita akan Nanti kita akan post lah. Kita kita akan akan ada post. video. Kita akan cover. So kita akan buat the giveaway. So kepada siapa yang interested for the giveaway, boleh saja look out for the post by MAF Studios. Betul. And then nanti like and then komenkan soalan ini. Kasihkan jawapan anda lah. Which is what makes a home beautiful. So the most liked comment akan mendapat hadiah tersebut. Aku almost cakap. Okay, silakan Ustaz, teruskan. Okay, jadi sebelum kita cari penyelesaian kepada masalah-masalah sumber-sumber kesombongan ini, you have to understand juga it is a big thing. Dia susah untuk nak dibuang. Sedangkan dia juga adalah beberapa salaf ataupun ulama-ulama in the 300 years selepas Nabi SAW wafat mention this is it is the first sin committed in front of Allah. Mana dosa besar yang pertama sekali diciptakan oleh sebarang makhluk, which is iblis, iaitu kesombongan. Jadi dia first kan. Makanya ini ada satu perkara yang hadis Nabi SAW, mana Allah SWT berfirman lah, Allah kata dalam hadis kursinya, sombong ataupun bukan sombong, bermegah ataupun merasa all these things adalah pakaianku. Mana hanya Allah saja boleh be that. Pasal Allah Almighty, Allah yang maha mendengar, Allah yang ini. Jadi Allah je boleh merasakan dialah dia. Siapa yang pakai pakaian Allah ni, maka Allah akan campakkan dia dalam api neraka. Dia akan binasa. So anyone yang akan ada perkara ni, trust me, you orang soleh, you orang baik, you banyak donate tu orang, you banyak berbuat baik kepada orang, dakwah ke whatever lah you do, you akan hancur. Pasal you tengah pakai pakaian Allah. So do not do that. Do not rasa macam, but okay apa, it's our right apa. Nobody can say that. Hanya Allah aja boleh kata itu. Pasal ini now comes to the punya sumber ataupun the punya cara obat perasaan ni. You kena understand yang semua you ada ni semua bersumber daripada dia. Allah yang berikan you, Allah yang gerakkan you. The reason orang sombong sebab orang terlupa untuk mengembalikan, dan dia merasa dia memiliki sifat 7 ma'ani dalam sifat Allah ataupun dalam sifatullah. Apa ni 7? Qudrat, iradat, ilmun, hayun, sama, basar, kalam. 7 benda ni. Ini sifat 20. Maka belajarlah siapa tu sifat 20. Ni akidah kita. So Qudrat tu maksudnya kuasa. You rasa kekuasaan tu diri you. You yang buat, you yang ngajar orang, you yang angkat dumbbell, you yang tell people what to do, you yang jual barang, you yang buat renovation. Ini semua you rasa kudrat you. Kedua, iradat. Iradat pula you rasa you yang berkehendak. Oh, I want this home to be beautiful. I want to decorate like this. I want to make people understand what I teach. I want to make my body nice. So ni semua you rasa iradat you, kehendak you. Padahal bukan kehendak you. Allah letak tu kehendak dalam diri you. The third one apa? Qudrat, iradat, ilmun, hayun. You rasa you berilmu. You rasa you yang hidup. Lepas tu you rasa you yang mendengar, you yang bercakap, you yang melihat. Semua you rasa tu diri you, confirm you sombong. In order to buang tu sombong, you kena menanggalkan tu semua sifat, kembali kepada Allah. Sebab you can never betul-betul jadi humble kepada Allah atau jadi orang yang rendah di hadapan mata Allah, melainkan you dah tanggalkan semua sifat ni. Maknanya you kosongkan diri you. Matikanlah diri you sebelum mati. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
please bermuhasabahlah diri you sebelum kamu dihitung nanti. Dan juga mutu qabla anta mutu, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Maknanya kalau you rasa you yang berbuat, you yang gini, you yang ada everything, that means no matter how much you try to humble yourself down through your words, your action depicts another thing, which means masih ada lagi penyakit tu, dan itu takkan heal melainkan you do the first thing. And hakikatnya bukan you yang heal, Allah yang heal you, Allah yang kasih hilang perasaan you. That is the reason why someone buat maksiat repeated. Agak-agak kenapa orang buat maksiat repeated? Dia tak ikhlas. Lemah. Dah lah dia entah Itu closer, lemah closer. dia repeated lemah pasal dia rasa Allah tu akan always ampunkan dia. Atau satu, dia fikir dia yang bertaubat. Bukan dia yang bertaubat. Dia rasa dia yang bertaubat, dia yang nanti akan tinggalkan maksiat dia. Bukan dia. The moment you rasa okay, hari ni aku buat maksiat, contoh hari ni aku minum arak, aku nak bertaubat, so hari ni Alhamdulillah aku dapat bertaubat. Mulut Alhamdulillah, tapi masih ada aku. Makna dia masih mengakui diri dia sendiri yang bertaubat. Sedangkan dia dapat bertaubat pun Allah yang bagi. Dia dapat pergi mana-mana pun Allah bagi. Kenapa you cakap you bertaubat? So Allah kadang sayang orang tu, nanti dia kasih orang tu repeat the mistake sampai dia sadar, ya Allah aku tak berdaya lah ya Allah. Macam tadi lemah tu. Tapi dia pun tak boleh rasa dia lemah pasal dia tak boleh rasa sesuatu. Mana dia memang ya Allah, actually lemah memuka aku ya Allah, memang la haula wala quwata illa billah. I got no say, I got no power, I got no actions except ya Allah you yang anugerahkan kepada saya. Barulah penyakit tu betul-betul akan keluar. That's the reason why kita zikir, kita ada amalan, kita buat semua perkara ni semua bukan untuk dapat pahala ke apa-apa ke tak, tapi nak buang sifat-sifat tak baik. Every day kita mandi. Jufri mandi berapa kali satu hari? Jalan 3 2 tengok Okay. Cik Ferus? Biasa 2. Biasa 2. Asal mandi sampai 2 kali sehari, habis besok masih nak mandi. Tadi dah mandi apa? Kenapa agak-agak? pasal rasa kotor. Kotor luar rasa perlu mandi, kotor dalam bila nak mandi? Aduh. Yo. Tapi kalau saya boleh macam cakap sikit, saya rasa boleh lah cakap Dah banyak bayar, boleh. dah bayar apa? Cakap. Dah bayar. Dah bayar. Cakap. Cakap. Okay. Sorry. Kan aku dah lupa. Okay. Dah ingat. So macam apa-apa yang Ustaz share, I think I feel it's personally bila saya dengar apa yang Ustaz pencerahan Ustaz, saya rasa the problem is like the basis of this sins or these actions and is basically ego. And I think that is the macam even myself I'm guilty of it. Macam kita rasa that pride kan, yang kita nak kena betul. Kita macam kalau macam Juf cakap, kamu mana tahu saya ni semua. Dan kita rasa aku tahu apa. Then the need to macam prove show that. So I think as a whole ego is Ego is a dia tak boleh dimatikan by the way. Ego akan selalu ada situ, cuma dia boleh dikendalikan. It can be contained but it cannot be eliminated. And one of the ways untuk train diri untuk jangan ego, contoh orang cakap, Cik Jufri awak ni kira sombong Yes, saya sombong. Tapi bila dia cakap gitu, you macam fikir balik, memang betul lah aku sombong. Tu sebab message ni sampai. You jangan tengok orang tu lagi lah. Jangan cakap memang kau sombong ke apa? Sombong dengan sombong dia. Kira dia, itu Dia double sih. bangga dengan sombong dia. Biasalah, lu tahu apa gua masih sombong punya. Kira macam cerita ni lah. Wadah apa? Cerita Hanzalah yang dia cakap dia munafik dekat Hanzalah teringat anak dia. Betul. Aku ada satu benda yang tentang maybe this thing boleh relate dengan dosa hari ni tentang jangan jadi amalanmu sebagai pakaianmu, jadikan maksiat sebagai pakaianmu. Kau pernah dengar? Pernah. Maybe boleh cerahkan sikit. Okay, maksudnya jadikanlah maksiat sebagai pakaianmu. Maksudnya you always fikir tentang kesalahan yang you buat di hadapan Tuhan, supaya you selalu tunduk jadi hamba pada Allah. Jangan fikir tentang apa yang you dah buat taat. Jangan fikir macam contoh, kita ya ke buat ni dakwah untuk orang luar, kita dah sedekah, kita dah zikir. Do not use your ketaatan as your front. You dah buat, buang. Imam Ghazali bilang treat your kebaikan sebagai najis. Najis ni you dah buang, you tak fikir lagi. Tapi
selalulah bawa kemaksiatan ni bersama you supaya you tetap tunduk pada Allah dan you tak rendahkan orang lain. So I will end off ni, soalan ni kena dengan satu cerita yang disebutkan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Satu ketika datang seorang alim besar, dan dia punya alim ni sampai ada kelebihan, dia jalan awan ikut atas dia. So di mana-mana is lindungi by the awan. Macam Goku lah. Ha? Macam Goku. Tu Goku kat awan kat kaki dia. Sorry. Okay. Jadi datang satu Goku. Kau lah di Jufri. Aku tahu. Sorry. Datang satu Goku. Datang satu pemaksiat. Orang ni pula maksiat dia tak habis-habis. Buat. Tapi dia ada satu good traits. Dia selalu tak pandang buruk tentang ulama, tentang orang soleh. Dia kalau nampak, dia kagum, dia doa, dia akan macam, ya Allah bagusnya ulama ni ya Allah. Dan dia selalu beri penghormatan kerana dia tahu ahli ibadah ni memang Masya Allah. Tapi dia lemah. Dia tak dapat nak menahan gelombang kegelapan maksiat dalam diri dia. Dia terbuai tapi dia nampak orang soleh, dia hormat, dia tunduk, dia tak sombong. So satu ketika ni diorang meet in the path. Jadi yang orang maksiat nampak orang soleh ni, Masya Allah orang soleh ni Allah jaga dengan awan. Dia hormat lah, dia macam ni. Datang orang taat ni, nampak orang pemaksiat ni, dalam hati dia, apa kau tanya tak tahu benda yang haram ke? Kau ni asyik buat gini, lepas tu gini, bila kau nak berubah? Dia terkutuk, dia pandang dengan hina. The moment they pass by, awan tu pindah kepada pemaksiat ni. Tu disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, to show yang when you are humble depan Allah tau, bukan depan manusia. Don't be deceived depan, Masya Allah Cik Jeffrey tak adalah saya ni gitu. Dalam hati lain. You kalau rendah diri depan orang pun boleh jadi sombong tau. Maksudnya apa? You nak orang kenal you sebagai orang yang rendah diri. Bragging lah. Itu dosa lah. Itu bukan dosa je, itu kira penyakit hati lah. So orang ni dia betul-betul mengagumi dan dia rendahkan diri dia di hadapan orang alim. Orang alim ni pula kutuk dia, sombong dengan dia. Maka keistimewaan yang Allah beri tu beralih menunjukkan Allah memandang orang yang rendah diri. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Atha'illah Sakandari, tidaklah lebih mulia seorang yang taat lalu sombong dengan ketaatannya berbanding orang yang buat maksiat lalu dia tunduk kepada Allah dengan maksiat dia. You never know. Kata Buya Yahya, orang tu malam hari menangis, tak tahan dengan maksiat dia. Orang tu malam hari selalu minta, ya Allah aku tak boleh lah, aku tak nak minum, aku tak nak zina, aku tak nak buat dosa, aku tak nak sombong. Tapi dia terus besok pagi dia akan terbuat balik. Tapi malam dia kembali kepada Allah. Sedangkan orang taat ni, dia taat, dia tahajud, dia puasa, dia solat. Tapi lepas tu dia rasa, nampak aku ni dah achieve a state of obedience yang orang lain tak dapat. Kenapa tak solat? Kenapa tak puasa? Faham tak? Ini juga bukan untuk mendownplay ataupun merendahkan orang yang beribadah, tak. Ini cuma untuk orang yang beribadah jangan rasa suci, orang yang bermaksiat jangan putus asa. Wallahu alam. Masya Allah. Kita ke sebab jadi kerana sudah mendengar kami di podcast Oyeka. Kalau korang ingin merenovasi rumah anda, jangan lupa untuk hubungi MEF Studios di 89558801 dan ikuti perkembangan mereka yang lanjut dengan mengikuti Instagram dan juga TikTok mereka. Follow lah orang-orang yang di Instagram. Marilah ramai-ramai kita berpindah ikut mereka di TikTok mereka, maf.studios.sg. Yes, hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.